Warga Colombia jatuh cinta dengan Arif Aiman. Bintang Vietnam puji kualiti pemain revolusi Harimau Malaya. Warga Colombia telah jatuh cinta terhadap persembahan pemain sayap lincah Malaysia, Arif Aiman. Tonggak berusia 23 tahun itu turun dalam kesebelasan utama Harimau Malaya ketika mencatatkan kemenangan 4-0 ke atas jago Asia Tenggara, Vietnam. Kemenangan bagi aksi kedua kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027 menyaksikan Malaysia kini cemerlang di tangga teratas kumpulan F, gandingan trio serangan melibatkan Joao Figueiredo, Holgado dan Arif Aiman memberikan mimpi ngeri kepada anak buah Kim Sang-sik di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Namun begitu, pemain yang berjaya mencuri tumpuan ialah Arif Aiman yang merekodkan 2 bantuan gol termasuklah ketika membantu Holgado merekodkan jaringan debutnya selaku pemain warisan baharu Malaysia. Prestasi cemerlang pemain paling bernilai, MVP, Liga Malaysia itu berjaya dikekalkan pada peringkat kelab dan negara terutamanya ketika kempen AFC Champions League Elite, ACLI, bersama JDT. Pemain kacukan Vietnam menghamburkan pujian menggunung kepada kekuatan Malaysia. Aksi kedua kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027 menyaksikan Harimau Malaya berjaya membenam cabaran Vietnam dengan keputusan 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Persembahan hebat ini dibantu oleh kehadiran beberapa tonggak warisan baharu Harimau Malaya termasuklah 2 jaringan masing-masing oleh Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado. Kekuatan pertahanan negara yang ditunjangi oleh Fadundo Garcis dan juga John Irazabal memastikan Malaysia tidak dibolosi sepanjang 90 minit permainan di laman sendiri. Menerusi satu temu bual bersama wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, penjaga gol warisan Vietnam, Nguyen Philip Akor dengan kekuatan skuad revolusi Harimau Malaya. Pemain berusia 32 tahun itu juga mengakui kehadiran beberapa muka baharu ini telah menambah kekuatan Harimau Malaya dan membawa kepada satu keputusan yang cukup memberangsangkan. Pengendali Malaysia, Peter Klamovski menyifatkan kemenangan ke atas Vietnam cukup bermakna. Ini kerana kemenangan ini menunjukkan revolusi Harimau Malaya yang digerakkan sejak akhir tahun 2024 sudah mula menunjukkan hasilnya. Klamovski turut melihat kejayaan ini menutup terus mulut sesetengah pihak yang tidak mahu melihat Harimau Malaya berjaya di peringkat antarabangsa. Ada beberapa perkara dalaman yang berlaku, ada elemen pengkhianatan, politik dan halangan dalaman yang kita hadapi setiap hari, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Jika kita tidak menang malam ini, semalam, mereka akan berpaling dan mengejar kita. Mereka akan kejar TMJ, DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Mereka akan kejar saya kerana saya jurulatih yang teruk. Malaysia membelasah Vietnam 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ. Penyerang berbisa Vietnam, Nguyen Quan San memberi bayangan mahu membalas dendam terhadap Harimau Malaya. Hasrat itu dizahirkan penyerang berdarah Brazil berusia 28 tahun itu menerusi satu hantaran di Instagram story beliau baru-baru ini. Quan San hanya meletakkan tarikh 31 Mac 2026 dalam hantaran tersebut tanpa mengeluarkan apa-apa kenyataan. Tarikh tersebut merujuk kepada perlawanan terakhir kumpulan F membabitkan Malaysia dan pahlawan bintang emas. Selepas menentang skuad negara di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, Vietnam berharap dapat menggunakan kelebihan di gelanggang sendiri untuk meraih kemenangan. Malaysia menewaskan Vietnam 4-0. Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Levia Corbin Ong dan Dion Coles mencetak nama sebagai penjaring. Quan San terlepas aksi menentang Harimau Malaya kerana masih menjalani pemulihan kecederaan patah kaki.